Bos, Assalamualaikum bos. Selamat Hari Raya bos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bos, Waalaikumsalam Selamat Hari Raya. warahmatullahi wabarakatuh. Woi, selamat hari raya belaka, selamat hari raya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Mana? Ada mana bos? Ada mana bos? Saya ni ada di on the way nak pergi KL sekarang. Ada meeting esok. Terlanjur bos naik ni kan. Apa pendapat bos dengan peluang kita dekat air kuning ni bos? Apa pendapat bos? Pendapat peribadi lah. Okey. Pada pendapat saya, memanglah of course lah kalau you tanya orang BN, dia cakap BN yang ada peluang kan. Kalau tanya orang BN, dia kata BN yang ada peluang. Tapi sekarang ni yang pentingnya kita akan bantu bersama dalam PRK di air kuning kan. Dia akan bantu untuk memenangkan calon kita lah Barisan Nasional, dan saya yakin boleh menang. Oh, tak bunyi. Itu kalau pendapat betul lah tu bos cakap tu. Kalau kita tanya orang Perikatan Nasional, dia akan cakap dia orang akan menang. Kan? Dia tanya kita lah tentu kita menang kan. Mesti kita lah yang nak menang. Kalau tidak, kita tak bertanding lah kalau nak kalah. Boleh? Dua. Bos. Yang baru-baru ni bos. Kalau kita tengok, Bersatu nak kerjasama dengan kita. Tapi dalam kempen-kempen diorang tanda presiden kita dah memubukkan UMNO. Macam mana kita nak percaya dengan Bersatu ni bos? Itulah dunia politik sekarang ni. Saya memang bila saya dengar bos cakap bos nak datang KL, ada mesyuarat. Sebelum bos pergi masuk mesyuarat tu kan. Boleh tanya soalan sensitif sikit tak bos? Boleh? Ada tambahan tak? Bos, apa pendapat bos tentang statement Hamzah Zainuddin tu? Apa? Yang Hamzah Zainuddin punya statement yang bersatu sedia bekerjasama dengan UMNO. Yang dia cakap dalam podcast KJ tu. Apa pendapat bos? Kalau sedia nak bekerjasama, bagus. Tapi kena jujur lah. Bos boleh percaya ke bos? Kalau nak kerjasama tu bagus. Tapi dia jujur lah. Bagi bos sendiri boleh percaya ke statement dia tu? Kita kena tengok Keikhlasan tu. keikhlasan dia orang. Kalau dia orang ada keikhlasan, dia orang tak keluar pun pada UMNO tu. Tu dia bos. Ya, betul. Apa dia orang keluar UMNO? Jadi bos, dia sebenarnya benda ni bos di bawah lah, mungkin bos tak perasan macam kami hari-hari dalam TikTok. Benda ni dimainkan oleh isu ni oleh pihak sebelah sana lah, pihak Perikatan Nasional, dengan mengatakan yang mereka dah nak ulur tangan. Tapi kita ni UMNO yang sombong, pentingkan diri sendiri, tak nak menyambut hulur tangan diorang tu lah. Dan saya dapat beberapa kawan-kawan cakap lah yang dekat sana, di kempen diorang dah mula cakap benda ni bos. UMNO sombong. Sebabnya kita jangan ambil cerita ni sekerat jalan. You ambil cerita daripada awal. Betul lah tu bos. Tapi lah inilah yang kita orang kena terangkan kepada ahli-ahli UMNO yang ada ni. Kan? Kita kena ambil cerita ni daripada awal. Siapa dia yang tinggal UMNO? Dan kalau dia orang nak kembali kepada UMNO, nak bekerjasama dengan UMNO, bukan kita tidak boleh ulur tangan. Tapi yang pentingnya, kejujuran tu yang penting. Ada line. Bos dengar. Dengar. Yang pentingnya kita ni biar ada kejujuran. Jangan bermusim
Mesti ada kepentingan untuk parti kita. Kita cakap orang yang salah. Diorang ni cuba nak menampakkan UMNO ni yang salah. Itu masalah dia. Saya betul lah tu. Bos, Abah ni pun daripada Terengganu ke bos? Abah ni. Ha? Abah kalau nak ada apa-apa nak Abah. tanya dengan Datuk Rozi boleh lah, silakan tanya. Dah terlanjur Abah ada ni. Boleh. Apa boleh jawab, saya jawab. Ya. Sorry. Abah pergi tu kerja ni. Okey. Guana cerita ni. Okey. Sorry. Oh, sedap. Abah kalau dah tanya YBG. Aduh. Datuk G. Penuh suara tu, rasa segar dong ke Terengganu ni. Allahu Akbar. Dok dia tanya tadi YBG, dia kata guana YBG jaga Terengganu guana. Abah jawab lah. Abah kata lah dia orang lama, dia orang jujur dalam parti. Dia daripada SU dulu. Orang Wi jadi calon pun tak apa, masuk pekat awal dulu, tiba-tiba ditakdir Allah Taala dia jadi calon. Jadi sehingga saat ni dia jadi ketua negeri Terengganu. Jadi kita beri peluang lah ke dia, kata biar dia jaga Terengganu molek. Kita support lah belakang dia, agak dia seorang tak rock. Tu je lah ceritanya. Ha? Orang mana boleh buat kerja parti politik ni, kita perlu Terima kasih banyak, hebat rung ni. Datuk G masuk ni. Oh, hebat ni. Bukan senang Datuk G nak masuk dalam rung ni. Kami daripada grup kami UMNO Official. Okey, alhamdulillah. Saya Abang Ellen, Abang TK antara host kami UMNO Official. Kami kalau kami pakai kami punya personal account, melainkan kalau untuk kami UMNO Official kami akan bawa masuk pemimpin. Untuk bos Gigi dah masuk dah. InsyaAllah kami akan bawa masuk lagi lepas ni. Bawa masuk. Tak apa. Hari ni Datuk G. Abah nak cadang nak kita minum air sok more dengan Datuk G, tapi tak boleh nak tubik. Kita cakap dalam room lah senang. Hari ni senangnya dah orang nak Islam dengan Datuk G. Pilihan raya Terengganu akan datang, kita pakai jubah dengan serbang belaka calon tu gambar. Dan nak Islam cara tu sangat. Saya nak tanya soalan je. Ya. UMNO dah mengerti Terengganu berapa puluh penggal? Berapa puluh tahun tu? Ada masuk kafe ke mana? Saya tak faham. Itulah cerita dia. Masa kita jadi pemuda dulu, kita ingat dalam satu dewang tu Datuk G, kita panggil ulama-ulama UMNO. Jadi kita ni pemuda, kita pernah kabar, kita pernah sarangkan kepada ulama-ulama UMNO yang ada dalam dewang masa majlis khusus tu. Kita kata boleh dok, kita jangan makan atak sembelihan orang pah. Sebab apabila orang yang mengkafirkan kepada orang yang tidak kafir, maka kafir balik ke dia. Jadi kita tak boleh makan kot sembelihan orang pah. Sebab pah orang kafir. Lepas tu semayang pun kita tak boleh buat dia terimang. Sebab dia orang kafir. Marah ulama UMNO. Apa yang kata gitu dia kata. Kan kita orang UMNO kan bukan jenis gitu. Kalau dia orang pah, dia orang Islam juga. Dia tu semayang je lah belakang tu. Kalau dia sembelih pun kita makan je lah. Kalau dia tak makan sembelihan kita, kut pandai dia lah. Dia cara menganut cara dia. Jadi kita terduduk dengan ulama-ulama UMNO dak buat kecoh. Mana baik saka. Hebatnya orang-orang hok cerdik pandai agama dalam UMNO ni. Nasihat kita orang muda masa tu. Ingat dah YBG dulu masa dah dewang dulu kita cadang. Kita cadang gitu dulu. Tu biarlah dia dengan cara politik dia. Kita UMNO cara politik kita mesti tolerance. Ya. Dengan masalah. Dengan betul. Semua orang. Sebab tu hari ni kalaulah kita ikut era dia, uhara dah negara ni sebenarnya. Uhara dah, sebab kita orang Melayu balas sama orang Melayu acur. Tapi kerana orang UMNO ni ada hikmah, ada fadilat hebat, ada jiwa besar, dah ikut era orang apa. Kau mana dia yang nak buat gana pun, kita orang UMNO stay duduk macam biasa. Kita layan slow-slow. Akhir sekali baru dia tahu.
Dia sendiri pun makan juga dah sembelih orang UMNO hari ni. Bila dia tengok Haji Hadi makan sembelih dalam dewan, orang UMNO ngetuh rokai nak bagi orang. Pah, bekal makanan tu dah bagi orang UMNO bekal makanan. Tengok Haji Hadi makan juga. Sembelih tu ayam yang ada dalam dewan tu. Baru dia tahu. Tu. Ha. Okey Pak, okey. Okey, YB tu kita YBG, kita nak panggil YBG Homo dan lagi dia orang YB lama. Ya apalah kita panggil YBG kau sebab kita doa insya-Allah mudah-mudahan akan jadi YB balik dan akan jadi Menteri Besar Terengganu. Kita doalah belaka mudah-mudahan jadi Menteri Besar Terengganu. Kalau tak ada apa agak insya-Allah kita boleh seorang pemimpin dok macam Menteri Besar yang ada hari ni. Maknanya dok aja nak agak ke gambar je naik tepi jalan. Orang kali harang dok nampak lagi Menteri Besar Terengganu. Jadi kita dengar adanya insya-Allah akan datang di izin Allah Taala. Kita ada orang macam Datuk G ni, mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT supaya dia menjadi Menteri Besar Terengganu. Insya-Allah rakyat akan nampak Menteri Besar naik rumah paku atak. Insya-Allah. Amin. Kak Ima ada apa nak tanya dengan Datuk Rozi? Sekarang ni demo ada bawa lah isu kereta amfibia tu. Katanya kereta tu ada dengan tu siapa dah ada dengan Datuk Samsuri, Dr. Samsuri dah. Tapi tak tahu apa cerita dia kereta amfibia tu. Tok Ji boleh jelaskan sikit Tok Ji. Lepas tu katanya sekarang ni dia nak kenakan parking dekat charge parking lebih mahal dekat kawasan-kawasan tak ingat saya tapi tempat pelancongan tu lah. Maksudnya dia akan memberi kesan kepada pembaru-pembaru bas pelancong. Memberi kesan lah pada kita faham macam Tok Ji dulu pernah explain kenaikan parking ke sewa kedai ke memang kita nak elak. Tapi mana janji kononnya PAS ni dia nak turunkan segala-galanya, nak jaga kebajikan. Tu Tok Ji. Yang saya nak tahu sangat kita amfibia tu Tok Ji. Tok Ji tahu cerita tak? Boleh Tok Ji jelaskan. Amfibia tu lah. Amfibia tu. Apa dah jadi dengan kita amfibia tu Tok Ji? Kita apa Pak 10 tahun dah. Pak dah atas jalan pun kalau 10 tahun. Rosok habis dah. Sebenarnya cerita bas tu daripada awal dulu. Bas amfibia ni untuk industri pelacongan je. Sebab benda ni tidak pelik pun. Ada negara-negara luar yang pakai. Tapi kita ada masalah sikit dulu. Dan masa kita pembelian bas ni ada masalah sikit. Jadi kerajaan negeri membatalkan. Jadi baru sampai sebuah dia order dulu dalam 2 buah kalau tak salah saya. Dia bawa esko pelancongan pada masa tu. So bila sampai sebuah tu memanglah dah berpuluh-puluh tahun, 10 tahun lebih dah kau. Dah duduk sini, parking situ tidak pernah diperbaiki. Memanglah rosak benda tu, dah nak buat macam mana. Kalau dah tak jalan pun rosak. Berkaitan dengan parking, cukai parking ni memanglah mana-mana kerajaan pun tak boleh nak elak kenaikan ni. Of course lah kerajaan negeri Terengganu sekarang ni dalam usaha untuk menaikkan pendapatan negeri. So bukan cukai parking saja yang naik. Jadi cukai tanah, cukai lain mesti kena naikkan. Sebab semua pendapatan utama negeri ni adalah sistem pencukaian. Tapi sistem pencukaian ni kalau boleh jangan membebankan rakyat. Itu je. Dulu kita pun yang kita cuba cari sumber pendapatan lain tu sebab tidak mahu membebankan rakyat pada masa tersebut. Kita tahu. That's why sekarang ni kalau kita tengok ekonomi dunia pun, Donald Trump pun mengenaikan sistem pencukaian yang semua barang nak masuk Amerika semua kena cukai. Tapi dia ada aplikasi lain pula. Negara-negara lain bertindak balas, ekonomi dia akan jadi lembat ekonomi dia sendiri dalam jangka masa panjang.
akan jadi lembab dan sebagainya. Itu risiko dia. Boleh nak buat tapi risiko dia ada juga pada kita, sama lah. Jadi saya berharap kalau sistem pencukaian nak disusun balik, biar disusunkan supaya tidak membebankan rakyat. Itu je. Tak ada lain lah. Sebab tu ni kan rungutan tu datang daripada pemandu-pemandu bas. Demo yang mengeluh lah apa ni, kata membebankan lah untuk sebab pelancongan di Terengganu pun dah mula nak jatuh. Itu rakyat Terengganu, adalah beberapa kawan saya, saing-saing saya di situ di Terengganu lah. Dulu pelancongan di Terengganu hebat, ni dah tak hebat macam dulu dah. Apa lah tu kena bincang dengan itu, persatuan boleh bincang. Boleh atur surat, boleh atur perbincangan dengan pihak kerajaan negeri supaya tidak membebankan sangat, itu boleh. Itu tak ada masalah. Tapi saya tak tahulah dari segi berapa kenaikan kerajaan, apa polisi kerajaan sekarang ni, sebab kita pun tak ada dalam kan. So dia orang buat je lah. Tapi saya nak beritahu percukaian ni itu hak kerajaan negeri. Soal sistem dia nak pakai apa kaedah tu terpulang pada mereka lah. Tok J, komen sikit Tok J pasal statistik yang mengatakan pendapatan negeri Terengganu paling bawah lah orang kata sekarang ni. Apa jadi lagu tu Tok J? Dah memanglah bila kita tidak menyusun sistem pencukaian kita dengan betul, kita hapus cukai pintu dan kita tidak menjanakan pendapatan-pendapatan yang baru, dan juga tidak ada pelaburan-pelaburan yang berskala besar daripada luar masuk ke Terengganu, ekonomi kita secara automatik dia akan down. Dia akan turun lah. Dulu pun tidaklah besar sangat, tapi tidak besar sangat pun tidaklah seteruk sangat. Kita tahu. Tapi sekarang ni kita kena susun balik dari segi sistem pencukaian di Terengganu tu sendiri. Contohnya di negeri Pahang, bagaimana Datuk Wan Adnan boleh buat kan, semua pendapatan daripada 600-500 juta boleh up sampai 1 bilion sekarang. Benda-benda macam ni kita Betul. Kita kena belajar apa yang dia buat dan tidak membebankan rakyat dia. Boleh buat, Terengganu pun boleh buat. Saya pun dah nak kabur lah ni nanti. Dulu kita jadi kerajaan, kita beritahu lah buat macam mana. Betul. Jadi boleh tak kita simpulkan Tok J, boleh tak kita simpulkan bahawa kerajaan negeri Terengganu, kerajaan PAS Terengganu ni sebenarnya hampir gagal sebenarnya mentadbir negeri Terengganu ke lagu mana? Saya sebagai seorang pemimpin, saya tak boleh nak cakap macam tu. Rakyat yang kena nilai macam tu. Kalau rakyat kata dia lebih bagus, saya okey. Tapi kalau rakyat melihat hari ni dari segi pentadbiran, dari segi ekonomi, itu rakyat kena tengok sendirilah, kena rasa sendiri. Saya tak bolehlah nak kalau saya punish pun, orang akan cakap orang akan kabur saya ni kontra dengan kerajaan, biasalah. Jadi sekarang ni rakyat Terengganu yang kena menilai sendiri. Dulu kita macam-macam lah, kita boleh macam-macam kita boleh bantu dia orang. Sekarang ni saya tengok semakin terhad, semakin sempit. Tok J, saya celah sikit tu apa nama ni, Emma. Ya. Dia masa kerajaan UMNO ngetah dulu, pembangunan naik, waisang banyak, rakyat dok tersepit. Learning bangunan dok naik. Waisang dok dapat, rakyat tersepit. Bayangkanlah, sebab di antaranya yang kita nampak, sepatutnya manifesto ni jangan buat ada hak cukar pitu ni dok. Jadi bila rakyat dengar manifesto cukar pitu tak ada kok, pakarlah belaka kepah kok. Hak yang jadi masanya rakyat Terengganu lah. Sebab tu hari ni kalau dengar cukar pitu ni sekurang-kurangnya tong-tong siapa kita boleh cukup, dok lah ringgit
lapang, sengit, tayar tak ada lah, bocor lah. Kau kurangnya sapoh tu. Sapoh tu maksudnya dari segi hak lain kita tak mau kira lagi. Kita ambil atas kebersihan dulu. Dok cukup sapoh, bertimbul-timbul sapoh duduk luar. Kalau kata orang dok ubur dalam tong, sapoh duduk luar, baru kita kata rakyat tidak disiplin. Ni penuh dalam tong, tapi bersapoh duduk luar, bermana dok cukup tong. Dah berapa ringgit lah sangat tong tu. Jadi orang yang cara hal sapoh tu, tolonglah tengok. Dan sebab alasannya, hak tong sapoh tak ada pun, alasan royalty dok dapat. Allahu Akbar. Sakit hati kita dengar. Tunggu Bahar. Karena kau siapa ke Terengganu. Waisan siapa ke Terengganu. Jangan kata tak siapa. Tak betul. Dah, Tok Ji. Tok Ji, dia nak royalty, Tok Ji. Dia pun tak kerti lagi. Dok juga zaman dia mereka pun waisan gitu juga. Zaman kita mau pakai nasional pun waisan gitu juga. Tak betul. Apa zaman sekarang mau nak royalty baru ni tak mau. Saya nak cakapnya benda tu kena kapur benda yang jelas kepada rakyat. Bahawa dana khos ni tetap sampai kepada Terengganu. Dan tidak sampai pun ke UMNO rusing-rusing lah. UMNO pun dah beri bawah BT tu. Memang tak boleh pun. Duit kerajaan mana boleh guna ke parti. Tapi tak gemuk-gemuk UMNO yang belum. UMNO yang sekat tak betul. Pada saya tidak betul. Kita kena bercakap benda betul walaupun pahit. Kita jadi kerajaan yang berintegriti. Kerajaan yang telus dan juga kerajaan yang jujur lah. Janganlah untuk kepentingan parti kita semata-mata kita menidukkan orang lain itu semua hal. Saya tidak kata UMNO itu betul 100%. Tapi pada saya UMNO lebih, insya-Allah UMNO akan buat lebih baik daripada apa yang mereka buat pada sekarang ini. Itu yang saya boleh beritahu. InsyaAllah. Ini bukan saya janji, tapi kita ada track record tau. Kita ada track record. Betul. Bukan saya kata saya nak memperlekehkan dia orang, tidak. Tapi saya yakin, walaupun dia orang kata dia orang lebih baik, tapi sebenarnya realitinya apa yang kita sembah kepada rakyat. Macam katalah dulu kita masa UMNO mereka, semua orang dapat macam-macam, dapat benda ni. Sekarang ni dapat apa? Dia Menteri Besar dodang nak cara Terengganu YBG. Dia cari Menteri Besar lagi, cari jadi adong lagi. Dia suara di Kuala Lumpur lagi. Banyak sangat kerjaan, tugas tu banyak. Saya tak katakan Menteri Besar saja. Menteri Besar seorang buat kerja juga. Saya pun gitu juga. Kalau saya jadi Menteri Besar pun, kalau ayat ke saya seorang untuk naik belat Terengganu, tak boleh buat, dosa ayat lah. Tapi tim kita, kalau tim UMNO dan juga Barisan Nasional, saya yakin. Dan saya janji akan buat lebih baik daripada sekarang. InsyaAllah. Amin. Dan sebab tu kita kata gini, Tok Ji. Sekarang masa Menteri Besar ada bertumpuan 100% ke Terengganu pun tak cukup tangan, tak cukup masa. Mentelok maknanya kan Menteri Besar bukan kita nak suruh dia masuk kampung hari-hari. Sekurang-kurangnya suruh esko suruh anak buah dia suruh. Mana sekurang-kurangnya ada juga benda-benda yang kita nampak. Lepas tu kat mana nilai-nilai ni jadi kita ambil kelebihan UMNO dulu siapa dia ngetah learning. Dah bila habis kok mulalah. Teruk learning YBG bukan gurau dah. Memang teruk. Banyak dari segi banyak sudut. Kalau orang ada pitih dah suka duduk Terengganu. Kalau orang tak ada pitih baru nak membina pitih. Sebab saya buat kaji yang lebih kurang dalam kampung. Berbeza. Anak ada 4 orang, menapok 3 orang duduk Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan dah. Dok duduk dah Terengganu. Cari makan luar dah nampak. Mana tak ada kekuatan untuk nak cari makan di Terengganu. Jadi mana situ jelas dah kita nampak dok pandai tak habis. Itu tak tahu apa hak lah yang menilai. Saya duduk dah nak kata. Dah benda tu betul. Kita nak malu lah ke ketua kita. Saya politik saya senang. Sebab lah. Saya tepuk kata udah-udah orang. Tapi kita nak cadang jugalah ke YBG ni masa pemilihan kayak gini bincang molek lah calon-calon kira molek dengan kawan-kawan dalam perpaduan
Sesuatu lah sekarang ni. Kita tak payah jaga negeri dah sebab kita bukan kerajaan. Jadi kita jaga parti kita biar molek. Start daripada hari ni tak terlambat lagi. Kita tengok betul-betul calon. Maknanya Datuk G kena cek betul-betul. Datuk G lalui belaka dah benda ni kan. Pengalaman macam-macam dah ada. Cek betul-betul calon setiap. Bukan banyak pun. Ada 8 bahagian je kita pun. Kali dengan Pak sebahagian. Jadi atas sebahagian Pak tu senang sangat rasanya. Kita pilih betul-betul. Cek sekarang-sekarang biar tengok betul-betul. Jadi dengan sebab kita baru ni kita kalau baru ni kita dah nak jawab dengan tujuh benda besar tu Datuk G. Sebab dia dok-dang kita nak langgar. Dia orang main ngepeng dia kata bakal macam we ke DAP pun nyandor dah kita nak pergi jawab. Dan nak warna rakyat bukan semua faham tentang politik. Dia ingat DAP ada Terengganu dengan Mak. Apa bodoh kita dengan DAP. DAP tu bertanding pun Terengganu. Benda susah. No. Tu ya kita. Jadi hak gitu pun dia orang ambil sebagai tolok kita. Dah belum tentu lagi bercerita tentang presiden kita masuk penjara. Belum tentu lagi dia bincang presiden kita kena 47. Belum masuk lagi dia kata presiden kita pecah awak kita. Dia serema dia buat belaka tu. Lepas tu pula dia anak muda pula mari-mari tak tahu kala benda. Dia pun kata PAS duduk Islam. Kita ni dok Islam. Tanya kita pun Melayu dengan Islam kita nak Islam. Tapi sedar dok UMNO kita ni Islam awal-awal lagi dok. Kau tak percaya tengok dera tu. Dera tu benda kerih. Kalau hijau Datuk G. Maknanya kita Islam awal lagi dah. Kita bina Islam awal lagi dah. Kena kabar kat orang sampai tahap tu. Jangan ingat dia hijau dia Islam. Kita hijau awal lagi dah duk kerih tu. Kerih melambangkan Melayu. Kuning melambangkan raja. Mana jelas dah di dalam tu. Datuk G. Okey. Dia ni ada tim Satro, IMIT ke apa ke nama? IMIT satu lagi apa ke? Dia 2 tim Satro ni yang gila-gila mainkan isu macam-macam Ya betul. Sebab tu isu yang dia orang membesarkan hari ni ayatnya adalah dia kata gini. Dia kata kita bermula di Terengganu walaupun kita tak ada DAP, kita kena dakwi juga ke UMNO sebab kita olahkan kepada negeri-negeri lain supaya negeri-negeri lain dakwi juga ke DAP. Jadi jangan beri ke UMNO. Jadi sebenarnya benda-benda ni sebenarnya bersatu. Hak yang mereka bersatu ni sebenarnya nak khabar memang dia nak ganti UMNO sebab tu baju dia baju merah, komponen colour biru. Jadi dia kalau boleh Muhyiddin kata dah Kang, aku ingat hok Muhyiddin kata tu berasa anak kepok kalau duduk dekat tobat pun. Orang tanya dia UMNO dia kata ada lagi ke UMNO. Kang UMNO masuk lokang dah Kang. Allah gerang aku dengar. Memang dia nak mapu UMNO tu, Rima tu. Tu yang aku terasa sangat dengan dia. Ingat main-main tu UMNO buat jasa. Ya Allah ya Tuhan aku. Kita gerang sebab orang tak bersyukur dengan jasa-jasa yang dibuat oleh orang UMNO ni. Tu yang kita rasa marah. Jadi hari ni tak apalah. Kau pandai puak-puak dia lah nak kata guana pun. Datuk G jaga Terengganu molek. InsyaAllah kita sebagai rakyat orang-orang belakang Datuk G kita akan buat kerja. Mana kalau macam saya di cawangan saya akan jaga cawangan saya insyaAllah. Dan ketua-ketua cawangan lain jaga cawangan lain. InsyaAllah ada pembentukan tu. Hari ni pun kita nampak. Hari ni orang nampak dah walaupun orang tak berapa sayang mana ke UMNO tapi ramai dah orang beci kepah. Hari ni keadaan hari ni. Datuk G, saya nak tanya Datuk G. Sebelum ni kita sedia maklum yang Puteri UMNO Terengganu paling banyak mendaftar ahli baru. Kan? Adakah penambahan cawangan di Terengganu tu? Ada. Ataupun penambahan di kawasan di puteri-puteri tu di peringkat cawangan saja? Ya, dia pertama cawangan-cawangan yang ada tu, pertama ahli anak-anak muda ramai yang berminat. Saya pun nak kata macam mana, betul ramai. Puteri UMNO antara yang paling ramai di Malaysia yang daftar adalah Puteri UMNO Terengganu. Dan menunjukkan ramai ahli-ahli anak-anak muda yang baru-baru naik ni, macam saya kata di umur dia orang mungkin boleh nampak dulu dengan sekarang macam mana. Dia orang buat pilihan yang terbaik untuk mereka, untuk masa depan mereka. Dia orang rasa UMNO yang lebih baik. Tu yang dia orang daftar UMNO lebih ramai sekarang. Ada apa-apa soalan Mak Mula? Wah,
Tadi saya nak jawab apa tanya terkabur tadi. Ramai orang kata Islam ni UMNO tidak Islam. Kita kena perbetulkan persepsi tu. Kalau macam tu, orang Indonesia Arab tu tak ada orang Islam sebab tak ada UMNO dengan PAS. Orang Indonesia tak ada UMNO PAS, tak ada Islam. Tak betul, kena perbetulkan balik. Kena betul dimumukkan supaya nampak UMNO tu jahat, nampak UMNO tu bodoh, nampak UMNO tu tidak betul. Soal kepimpinan mereka yang lebih dalam bidang itu sebab dia mengaji dalam bidang tu. Dia mengaji di pondok, mengaji di sekolah-sekolah agama, memang dia lebih dari segitu. 5 minit. Tidak. Kalau orang mengaji, orang belajar dalam bidang profesional ni tidak Islamis, tidak Islam, tidak betul. Kita beri penjelasan lah. Anak-anak muda mungkin keliru dengan kenyataan tersebut. Dia berkait dengan benda tu Datuk G. Saya pernah ada persoal kepada seorang orang PAS. Dia kata bila kita berjuang atas parti Islam, dia kata bermakna kita memperjuangkan Islam sebab parti tu nama parti Islam. Saya jawablah ke dia, dah kalau gitu. Yang UMNO dengan PAS hanya berjuang untuk Islam. Saya jawab ke dia, Datuk G, saya kata dah kalau gitu orang bank rakyat dah masuk surga lah sebab dia dah tak ada Islam di bank, orang bank Islam je masuk surga kata. Makna dah kalau kata kerana sebut nama Islam tu masuk surga, dah parti Islam, bank Islam. Dah kalau bank orang kerja bank rakyat masuk neraka lah. Dia tanya dia nak jawab mana sebenarnya. Dia dah nak buat mana kita, dia orang ajar amanah tu gitu, jadi kita mana gitu lah. Payah dah kita nak betul buat dia ni. Zaman dia baik dengan DAP, pegang tiga DAP jaja kemari. Pakai baju lagi. Pakai baju DAP, okey. Zaman kita tak boleh. Apa cerita ni? Politik lah. Allah, gini je. Abang Mahal. Ya, kita bagi Abang mungkin ada persoalan. Abang ada persoalan apa Abang Mahal? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan Datuk G kata tadi tu. Sebab kalau kita tengok dari segi kemajuan negeri Terengganu ni sendiri, sebenarnya pada zaman UMNO, bukannya pada zaman PAS sekarang ni. Sebagai contoh, saya daripada dulu saya sangat teruja dengan dasar yang dimainkan oleh UMNO Barisan Nasional, yang mana adanya sekolah imtiaz. Sekolah imtiaz ni di setiap daerah ada yang merupakan sekolah untuk melahirkan anak-anak negeri Terengganu yang pandai-pandai belaka. Diletakkan di situ untuk mereka melanjutkan kepelajaran yang tinggi lah. Jadi ini antara perkara saya rasa yang sangat baik untuk melahirkan kepimpinan pada masa akan datang. Dan kalau kita tengok benda ini antara benda yang UMNO buat. Bukannya sebab soal politik, tapi soal fikirkan masa depan negeri. Jadi ini antara benda yang PAS tak sebut. Yang mereka sebut asal-asal wang royalty. Sedangkan ketika mereka dapat, mereka tak pernah berterima kasih pada PMX dan sebagainya. Okey, terima kasih. Tu sikit je saya nak ni, sebab kalau kita tengok pada zaman UMNO Barisan Nasional memerintah negeri Terengganu, kalau kita tengok bukan negeri Terengganu ni bukan hanya hebat dalam bidang akademik. Kalau kita tengok dulu, setiap kali keputusan SPM dan sebagainya, STPM, mesti negeri Terengganu ni yang paling atas. Itu satu. Yang kedua, gitu juga dalam bidang sukan. Tapi akhirnya benda-benda ni pada hari ni, negeri Terengganu jauh ke belakang. Sebab tu saya selalu beritahu kawan-kawan saya, dalam kita memilih ni, kita jangan memilih buat keputusan berdasarkan pada sentimen, pada apa yang kita dengar. Kita kena tengok pada fakta. Betul, kita tak nafikan dulu UMNO, pemimpin UMNO ada yang salah, ada yang silap. Tapi dengan sebab silap seorang, bukan kita nak meletakkan benda tu semua silap. Pada saya sekarang Tok G ada. Kita berikan sokongan yang penuh pada Tok G untuk memimpin UMNO Terengganu kembali pada asas dia supaya kita boleh membina balik. Sebab dua penggal faham jadi kerajaan negeri ni, kalau kita tengok tak ada benda, kita sebenarnya mengundur ke belakang. Datuk G gini Datuk G ni orang lama dalam politik. Dan karier Datuk G dalam politik dia bermula daripada ahli biasa, seterusnya lah sampai pengurusi perhubungan sekarang. Jadi Datuk G ni sebenarnya salah satu pereka ataupun pencorak kepada UMNO Terengganu hari ni.
Dan untuk menghadapi PRU16 Tok Ji, kita tak boleh lagi terlepas dengan apa yang berlaku hari ini. Datuk Ji juga maklum kenapa Terengganu kalah 32-0, Kang. Jadi oleh demikian hari ini Datuk Ji, kita perkuat kawan kita yang nak datang-datang lah Datuk Ji. Yang tak nak datang letak pi dia lah. Hari ni kita jaga orang kita dan kita mengharapkan ada sentuhan ajaib daripada rakyat Terengganu sendiri yang nak Terengganu tu berubah. Sebab apa? Sebab apa kalau kita main tembok rambang Datuk Ji, peluru habis tu Ji. Betul tak? Sasaran tak kena. Hari ni kita cara kau kita ya. Kita cara kau rakyat yang nak perubahan. Yang orang atas pagar, orang flip-flop ni tak payah layan tu Ji. Sebab kita pernah alami benda ni dan kita kecewa kerana ini. Betul tak? Dan alasan Terengganu kalah ni Tok Ji dalam kepala saya Tok Ji. Kalau marang pun dia orang bayar untuk dapat undi, apatah bahagian-bahagian don-don lain Tok Ji. Betul tak? Jadi saya tak kisahlah Terengganu 32-0 kalau politik wang yang dimainkan oleh PAS hari ni. Hari ni saya yakin orang Terengganu dah sedar apa yang berlaku. Dan orang Terengganu hari ni tak dapat manfaat daripada kerajaan ada hari ni. Kalau dia ada 32-0 pun dia tak boleh nak maju Terengganu, apatah lagi kalau ada pembangkang di dalam. That's why hari ni Tok Ji perkuatkan. Saya yakin dengan Tok Ji mampu mengapai tugas utama sebagai pengurusi perhubungan dan memenangkan UMNO di Terengganu. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih atas pandangan. Saya take note.